Kalau perasan dalam kenyataan media tu, seorang anggota daripada Jabatan Pertahanan Awam, sebenarnya kita orang 6 orang, bukan saya seorang lah. Kamilah apa untuk negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi dalam Wejangan Santai episod 57 bersama saya Prebet Pertahanan Awam Nur Azlinda binti Azmi dalam program Bual Bicara Akademi Latihan Pertahanan Awam Alfa dalam merungkai segala persoalan anda. Topik kita pada episod kali ini adalah Pingat Bakti Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Tetamu kita pada minggu ini ialah Prebet Pertahanan Awam Muhammad Aisamuddin bin Rusli. Selamat datang, Cik. Terima kasih, Iban. Boleh perkenalkan diri Cik Aisamuddin? Okay, Assalamualaikum. Nama saya Prebet Pertahanan Awam Muhammad Aisamuddin bin Rusli, bertugas di PDPA Kelang sebagai anggota Sukarelawan Pertahanan Awam selama 7 tahun lah. So selama 7 tahun Cik Aisamuddin masih kekal di PDPA Kelang? Masih kekal. Masih kekal bertugas di sana lah. Betul. Okey, selain daripada bertugas sebagai seorang ASPA, anggota Sukarela Pertahanan Awam, saya difahamkan, saya dimaklumkan Cik juga adalah seorang penjawat awam. Ya, betul. Betul? Betul. Okey, bolehkah Cik ceritakan sedikit pengalaman Cik bertugas sebagai penjawat awam? Okey. Saya berkhidmat di Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor, bertempat di daerah Kelang lah. Bertugas sebagai, banyak pengalaman saya ni. Mula-mula kolam tadan banjir selama 1 tahun 6 bulan macam tu. Lepas tu saya ditukarkan ke penjaga pintu air lah. Kerja dia menyelenggara, mengawal pintu air dan keadaan cuaca lah, untuk macam bila hujan lebat kita kena pam air keluar. Tu pun dalam 1 tahun sebulan juga. Lepas tu saya ditukarkan kepada, sekarang ni clearance gang lah, ataupun dia senang cerita macam duduk dalam unit bencana lah. Kerja dia macam macam bila time banjir kita akan standby lah untuk running pump, sedut air keluar daripada kawasan-kawasan banjir. Macam terbaru ni Meru lah, Meru, Seri Muda, dan tak silap saya John Setia. Semua dalam daerah Kelang lah? Ya, betul, dalam daerah Kelang. Okey, selain daripada kerja hakiki Cik Aisamuddin, adakah kerja hakiki dan juga part time lah kita panggil lah, separuh masa sambilan di Angkatan Pertahanan Awam tu, ada skop kerja yang boleh dikongsikan bersama ataupun boleh diguna pakai di dalam JPS dan juga JPS boleh guna pakai dalam APM, macam mana? Cuba ceritakan serba sedikit. Ada. Dia macam kita biasa dengan ular, serangga berbisa, boleh lah dibawa ke JPS tu. Macam yang penting biasa ni lah boat. Boat ni memang kita akan banyak pakai lah dalam Pertahanan Awam ataupun JPS. Dia sama je. Cuma kita, ilmu kita ada sikit, kita kongsi lah dengan rakan-rakan yang sama jawatan dengan kita ataupun lebih tinggi daripada kita. So ada relate banyak dekat situ sebab duduk di bahagian dan juga di bawah unit bencana kan. So betul. APM pun salah satu badan yang bertanggungjawab bila terjadinya bencana. Betul. So ada banjir, ada pengendalian bot, menguruskan haiwan berbisa. So masih ada hubung kait lah di situ. So banyak yang boleh dikongsikan. Betul. Okey, seterusnya seperti yang saya maklum, saudara Aisamuddin baru-baru ini telah menerima pingat bakti APM pada Hukpah yang ke-73. Ya, betul. Boleh Encik Aisamuddin ceritakan pula bagaimana perkara tersebut boleh terjadi? Okey. Cerita dia, masa tu kita baru habis daripada event ni lah, kenduri kahwin daripada salah seorang pegawai pasukan daripada PDPA Petaling.
Kita habis tu kita plan macam awal sangat nak balik kan. Kita pun planning lah. Ada seorang pegawai, nama dia staf kanan Pertahanan Awam, Erika Ferisha. Dia cakap jom kita main bowling. Okey, dengan persetujuan semua kita pun on lah benda tu kan. Lepas tu kita pun plan nak pergi kat mana. Mula-mula wan utama dekat Damansara, tak silap saya lah. Okey, diorang cakap macam jauh sangat. Kesudahan dia kita plan pergi ke Setia Alam. Dalam perjalanan tu macam biasa lah. Lepas tu saya ada 3 orang lagi rakan saya naik motor. Okey, satu tim ni lagi naik kereta. Diorang parking ke dekat tingkat 5 ataupun 6, tak silap saya lah. Lepas tu kita orang dah siap-siap parking motor, semua lock. Dapat call daripada salah seorang anggota, sekarang dia dah pegawai lah. Okey, ingat dia orang main-main je, biasa lah kan. Dia orang nak hibur-hibur kita orang. Okey, kita orang pun naiklah atas. Naik atas tengok memang betul lah kejadian tu, sebab tempat tu pun dah meriah semua kan. Jadinya kita orang pun okey, saya, lepas tu ada 2 orang pegawai, seorang pejabat awam dan 2 orang seorang pejabat awam. Lepas tu 3 orang anggota lah. Okay, yang anggota tu saya, lepas tu Private Khadijah, lepas tu Private Zuliana Atira, sekarang dia dah Lieutenant muda lah. Lepas tu Saja Meja 2 Jumaah. Lepas tu staf muda Pertahanan Awam Aizam Asfarizal. Staf kanan Erika Ferisha. Okay, dan satu lagi pejabat awam, Encik Syahril daripada JPJ Selangor lah. Okay, masa tu saya dengan Encik Aizam tu kita fikir macam mana nak buat kan, sebab dia duduk antara tembok, kaki kanan kat dalam, kaki luar kat kiri. Kalau kita salah step dia akan jatuh lah. Dua benda lah, dia jatuh, kita nak menjawab, yang keduanya kita dapat selamatkan dia. Lepas tu kalau ikut pun saya pun tak ada pengalaman sebenarnya nak buat benda-benda macam ni kan. Lepas tu okey, kebetulan pula masa tu staf muda Aizam dia ada beberapa pengalaman lah. Dia follow belakang saya, dia cakap apa-apa tarik je dia. Tu yang dapat tarik dia, dapat selamatkan dia kat bawah, tarik jatuhkan ke bawah. Lepas tu ramai-ramai cuba tenangkan dia. Lepas tu kita orang tunggu lah polis nak ambil dia bawa ke tempat selamat lah. Maknanya dia cerita mangsa selamat. Mangsa, alhamdulillah mangsa selamat, diselamatkan oleh Encik Aisamuddin dan juga tim bersama-sama lah. So, semasa kejadian itu berlaku, apa perasaan Encik Aisamuddin? Adakah rasa berdebar, rasa ingin mencuba untuk menyelamatkan juga hingga berjaya, ataupun berserah aja jadi apa pun, terima je ke, ataupun macam mana? Oh, perasaan tu dia sebenarnya bercampur tau. Betul ke benda ni kenyataan ke, betul ke dia ni kan. Lepas tu yang betul ke aku boleh buat ni semua kan. Perasaan tu macam yakin tak yakin je sebenarnya tu. Sebab ada backup dari belakang, jadi kita ada confident lah nak buat benda tu. Kalau tak ada backup, kalau saya seorang mungkin fikir 10 kali nak buat. Sebab badan dia pun agak besar jugalah. Lepas tu dia pun ada masalah keluarga kan. Kita pun faham lah, sebab kita macam saya ambil diri saya letak dekat situ. Faham. Kalau kita fikir kita sendiri, memang tak jadi apa kat situ. Satu je dia akan terjun lah. Kalau tak ada pun tunggu je bomba datang. Kalau kita tak ada kat situ lah. Sebab masa tu memang orang awam dah call bomba semua. Kebetulan kita sampai, terus lah kita buat kerja tu. Lepas tu waktu tu pun bukan waktu duty kan. Macam okey lah, kita buat je lah. Maknanya semasa kejadian tu masing-masing berpakaian santai lah, bukan beruniform lah. Betul. Oh,
So macam mana orang sekeliling tu dia tengok you all pakai baju biasa, so adakah mereka memberi kerjasama ataupun mereka mempercayai you all juga adalah daripada badan beruniform? Kerana pakai baju biasa kan, macam mana perkenalkan diri? Oh, kami Angkatan Pertahanan Awam, kami akan cuba menyelamatkan ke ataupun bagaimana? Okey, ada yang nak masuk duty petang. Okey. Adalah yang pakai half. Ada yang menampakkan logo lah, logo kita, logo jabatan kita tu. Jadi dia orang confident lah dengan kita. Kita pun buatlah dengan harapan dia tak meronta ke kan. Kalau dia meronta pun masa tu, kalau dia mengamuk pun agak sukar juga kita nak buat. Lepas tu okey lah, macam Private Khadijah tu dia mainkan peranan dia, bersembang dengan mangsa lah. Yang kami dekat belakang bertiga lah, yang termasuk penjawat awam yang Cik Syahril daripada JPJ Selangor tu lah. Duduk belakang untuk support saya dekat depan. Kalau tak ada support daripada orang, saya sendiri pun tak boleh nak buat. So saya kalau berada di tempat kejadian, semasa kejadian pun saya berasa bangga kerana kita punya logo jabatan ni memainkan peranan yang besar juga sebenarnya. Kepercayaan orang awam terhadap Angkatan Pertahanan Awam itu sendirilah. Seterusnya, Cik Aisamuddin, saya tertarik dengan kenyataan Cik Aisamuddin tadi cakap kan mangsa pun selamat. Adakah sampai sekarang Cik Aisamuddin masih berhubung ataupun masih keep in touch lah orang kata dengan mangsa ataupun bagaimana? Selepas kejadian habis di situ saja ke ataupun sehingga sekarang masih berhubung ataupun menjadi kawan ke, macam mana? Okey, yang tu hari kejadian tu je saya dapat hubungi family dia semua. Family dia pun, dia ni bukannya asal orang Selangor. Dia asal daripada Johor. Kita nak tunggu family dia pun, masa tu pun dah petang. Kita pun fikir juga, ni kalau nak datang pun ambil masa, confirm malam baru sampai kan. Lepas tu tempat tu pula apa ni? Shopping mall kan? Shopping mall. So dia akan tutup lah pada pukul 10 malam. Betul. Okey. Lepas tu bapa mangsa ni dia bagi satu nombor pakcik dia yang tak silap saya duduk di Puncak Alam, tak silap saya. Berdekatan dengan shopping komplek tu. Ambil masa jugalah dalam sejam ataupun 2 jam sebab waktu crowded jalan kan. Okey. Lepas tu kita tunggulah. Sementara kita tunggu tu polis pun sampai. Okey, polis macam biasalah, dia sembang lu, ambil keterangan semua kan. Kalau perasan dalam kenyataan media tu, seorang anggota daripada Jabatan Pertahanan Awam, sebenarnya kita orang 6 orang, bukan saya seorang lah. Cuma dia tak mention nama tu. So di hujung ceritanya sebenarnya adalah tips dia adalah teamwork, betul? Betul, teamwork. Bekerja secara berkumpulan. Betul. Cuma mungkin Cik Aisamuddin tu dia hadapan sekali, so kenyataan tu menamakan Cik Aisamuddin lah sebagai yang melamat. Tetapi sebenarnya penyelamatan tu berlaku adalah dalam berkumpulan. Betul. Kalau tak ada team tu, yes, saya pun tak jadi apa sekarang. Betul lah. Confident kita tu pun tak berapa nak ada lah sebabnya betul. tak ada team tu. So bila ada team tu kita rasa lebih yakin untuk membantu mangsa. Betul. Okeylah, selesai mengenai pingat bakti APM. Tahniah saya ucapkan sekali lagi Cik Aisamuddin dan juga kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada tuan-puan saya yang lain yang terlibat. Terima kasih. Saya sangat berbangga dan juga tompang berbanggalah dengan anda semua. Dan sekarang ni masih berhari raya. Saya terfikir dan ingin bertanya juga kepada Cik Aisamuddin, bagaimana pengalaman Cik Aisamuddin pernah tak bertugas di hari raya? Okey. Sepanjang berkhidmat 7 tahun tu. Kalau ikutkan, bagi saya acara tahunan saya lah. Oh, acara setiap tahunan. kali raya memang saya akan duty. Tak 3 hari, 1 hari. Orang kata perkara wajib lah bagi saya. So solat raya tu dipikot di PDPA lah. PDPA ni dia dekat tau dengan masjid. Masjid tu dalam tak sampai kot 5 km. Oh, dekat lah. Dekat je. So pergi solat dan balik ke PDPA tu lah. Betul. Bertugas di PDPA lah.
So pengalaman apa yang boleh Cik Aisamuddin kongsikan kepada kita di Wejangan Santai ni, yang manis dan juga yang pahitnya? Cerita yang manis dulu lah kot, lepas tu baru kita cerita yang pahit. Okay, cerita sikit yang manis. Apa yang Cik Aisamuddin dah lalui selama 7 tahun berkhidmat di pagi hari raya? Okey. Manisnya bertugas di hari raya ni bila kita pergi rumah pemanggil tu, okey, contoh dia buat panggilan biawak ke ular kan, saya paling suka lah tengok orang tu happy kan. Dia macam okey, benda ni dah tangkap, dah rasa selamat lah. Lepas tu bila dia cakap terima kasih selamatkan kita orang, saya rasa kita orang tak buat apa pun, memang tugas kita orang lah kan. Itu je, memang itu je, memang aktiviti dia. Lepas tu okey, kalau malam raya ni kita buat sekarang out prihatin lah. Kalau macam kat highway macam biasa lah, kereta breakdown, tayar pecah, kita akan buat kerja tu lah. Kemalangan ke, kita akan buat. So kiranya pengalaman manis semasa berhari raya adalah ucapan terima kasih daripada mangsa-mangsa yang anda selamatkan lah maknanya. Okey, pengalaman yang pahit juga kita nak tahu sikit, tak nak banyak pun, sikit pun jadilah. Pengalaman pahit Pengalaman pahit. Kot lah ada pengalaman pahit ketika bertugas di hari raya? Tak ada. Tak ada Semuanya kemanisan dalam hidup. Semua kemanisan dalam hidup. Bagus hidup Cik Aisamuddin ni. Okeylah Cik Aisamuddin, terima kasih. Okey, seterusnya boleh tak Cik Aisamuddin memberikan sedikit nasihat kepada penonton-penonton kita di dalam Wejangan Santai untuk sama-sama terus berkhidmat di dalam Angkatan Pertahanan Awam, dan juga nasihat-nasihat lain? Nasihat saya tak rugi pun belajar dekat Pertahanan Awam ni. Tak kisahlah kalau orang tu contoh daripada company mana-mana dia cakap saya nak belajar ilmu ni, ilmu contoh biasanya MK lah, melawan kebakaran. Tak kisahlah kalau dia belajar daripada bomber sekalipun ataupun APM sekalipun, benda ni manfaat untuk dia orang. Kalau tak ada ilmu ni, serupa je macam lari je lah daripada situ, selamatkan diri sendiri. Kalau ada ilmu ni, kita bolehlah tolong kawan-kawan dalam contoh dalam satu bangunan tu, bolehlah dia macam medik boleh buat. Kalau tak ada ilmu ni memang susah bagi dia. Kita tak payah tengok yang terlalu jauh lah, kita boleh gunakan ilmu-ilmu yang ada di dalam Angkatan Pertahanan Awam tu sendiri untuk keluarga. Betul? Untuk keluarga terdekat kita. Andai kata kita pergi bercuti, kita mandi swimming pool, ada yang lemas, kita boleh cuba bantu. Betul? Cik Aisamuddin setuju ke saya? Setuju. Okey. Boleh Boleh. Okey. Sekian sahaja untuk episod kali ini. Teruskan memberi sokongan anda kepada Wejangan Santai. Jangan lupa like, share dan komen di setiap media sosial Alpha Bangi. Jika ada sebarang pertanyaan atau idea, boleh emailkan kepada pro@civildefence.gov.my. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alpha memacu kecemerlangan. Kamilah